me to open my eyes. I saw my there's 3 in 1. 3 in 1. 3 in 1. Okay. One is the turbo race. Turbo race, okay. The tubby race. Okay. And also the world's most longest slide. Okay. And also the zip coaster. The zip coaster. The zip coaster is also okay. 1,111 meters. Wow, it's very also specific. the same as the slide. Yeah. And you went on all of it? I went on all of the parks, but except for one. Oh, okay. Very brave. That one because of the truck. Then I want to talk about Genting Island, Okay. which is it is also a theme park. Udah bertemu sekufu koma. Hai, Syed Saddiq dah jumpa partner yang paling sesuai. Selain daripada maknya, anaknya juga memang sesuai sangat dengan Syed Saddiq. Sebab sama-sama talkative. Macam YB dah, anak Bella Astilah. Bolehlah nanti bersembang banyak-banyak pasal isu negara kita, membincangkan macam-macam topik di Romoh juga. Jadi nanti Romoh pun dah rupa parlimen. Itulah koma macam-macam konten yang diorang buat ya. Tetapi sangat menghiburkan kita fenomena BASS bus ini. Jadi nampaknya anak Bella Astilah ni memang hebat jugalah bercakap. Memang dah nampak sangat macam Syed Saddiq Junior. Jadi Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar koma penonton-penonton Cek Tam Oboy TV, teman bersiaran dekat sini pada hari ini ya. Jadi gitulah koma anak Bella Astilah ini. Nampak cerdik budaknya. Dan pandai pula berbahasa Inggeris, petah berbicara, dan nampak Syed Saddiq juga suka benar melayan anak Bella Astilah ni. Jadi macam biasalah, kita harapkan sesuatu yang positif dalam hubungan ini, kerana dari segala segi, segala sudut kita suka nak tengok. Tidak begitu ke koma?